Cuba tengok mata kat hujung ni. Sebelah ni ada, sebelah ni tak ada. Korang rasa untuk apa? Nak tengok tak gergaji macam ni? Gergaji ni dihaskan untuk potong winner. Alah, apa-apa lantai tu. Selain tu, boleh juga potong PVC, plastik board ataupun plywood. Mesti mata kat atas ni untuk potong kayu kat bahagian tengah. Katakanlah kayu ni winner, korang nak buat lubang kat tengah ni. Kalau macam ni, macam mana nak buat? Jadi, apa yang korang kena buat? Korang kena terbalikkan gergaji ni, buat garisan macam ni. Kalau alur tu dah dalam, korang boleh guna gergaji ni macam biasa. Macam yang korang tengok, mata kat hujung ni sebenarnya kita guna untuk bagi gergaji kita tembus, dan lepas tu baru boleh potong macam biasa. Kenapa kita kena pakai yang ni? Bukan yang ni. Kat gergaji ni ada tulis Ultra Fine dengan TPI 13. Nampak kan? Beza kan? Yang ni mata gergaji dia besar, yang ni kecil. Sekarang korang dah tahu kan macam mana nak guna gergaji ni.